Alhamdulillah. Kek apa mak? Dah sold out. Mak datang atas 10 je habis. Okay guys, hari ni kita buat 80 pieces je, tu je lah yang sempat mak buat. 80 pieces je. So jom kita jumpa di Sungai Pasir. Okay, so ada juga yang dah menunggu dah. Ada yang dah menunggu. So jom kita suruh. Tempat lagi buka, orang dah serbu dah guys. Ada dah berapa bekas dah, ada dekat 10 bekas dah ni. Ada 7, 8. Ni semua orang punya. Ni kita nak pergi rana sekejap lagi. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Ada okey dek? So guys, seperti biasalah. Dekat tempat location dekat dengan bomba. Bomba Sungai Besi. Adik ni lepas balik sekolah. Lepas balik sekolah tu datang beli kek tau. Budak adik balik sekolah. Okay, so dekat dengan Hero guys. Dekat dengan Hero Sungai Besi. Bani yang tanya lagi, berkaitan dengan Hero Sungai Besi. Sebelah ada Lok Ching. Abang sate tak buka lagi. Betul tak ada Lok Ching. Kalau korang nak Lok Ching boleh. Hari ni kita tak buat banyak. 80 je. Semalam 100, hari ni 80. Semalam 102. Hari ni 80 bekas je. Yang tu pun dah ada untuk nak rana punya. Nampak tak? Siapa nak rana area KL bagi tahu Ayu tau, DM dekat IG. Jangan. Sebab tadi ada letak kat story nombor telefon tapi tak boleh. Kena delete. So kalau korang nak datang je kat Sungai Besi, berkaitan dengan bomba Sungai Besi, berkaitan dengan Hero, berkaitan dengan medan selera baru dekat Sungai Besi. So kalau korang nak kek coklat moist by mak kita, Ros Mawar Berduri X Ayu Kepo gitu. Semput aku. Kita buka sampai habis kita tutup tau. Mana yang semalam datang yang tengok kedai tutup, kita tutup awal semalam. So siapa nak cepat tau, dekat area Sungai Besi. So alhamdulillah. Kek apa mak? Dah sold out. Mak datang atas 10 je habis. Dah habis dah. Okay, yang ni semuanya kita nak rana dah. Betul ada orang yang datang nak ambil. Sikit je lagi tu lah. Habis dah mak. So dah mak. Berapa jam hari ni? Kita buka tadi 3.30. Pukul 6 dah habis dah. Boleh lah 2 jam lebih. Okey lah. Okay, so mana yang nak order? Okay, contohlah kalau korang macam nak rana area berdekatan kan. You ada letak nombor telefon dekat IG tau. So korang pergi kat sana je terus. So dah boleh balik dah. Esok jumpa macam biasa. Esok buka lagi. Esok dalam pukul 3 atau pukul 4 macam tu tau. Mana yang datang awal tu jangan datang awal sangat. Dalam pukul 3 atau pukul 4. Kita orang tak boleh janji. Penat dah guys. Habis dah. So je lah kita tutup kedai. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah rezeki untuk hari ni. Sudah habis dah kita dah tutup. Alah janganlah marah. Esok datang boleh? Esok Esok. So guys tengok. Datang habis. Tak, masalahnya susah sebabnya kan. Mak aku ni tu mak. Dia sendiri yang bancuh. Dia tak nak anak-anak dia tolong bancuh ke tolong ke tak ada. Semak dia kata. So kita orang cuma hanya berniaga je. Tolong buka, tolong jual. Korang rasa? Tu tanya dia. Tu. Rumah sempit dah. So kalau korang nak seperti biasa Sungai Besi berdekatan dengan Hero, berdekatan dengan bomba. Okay? So kalau korang nak datang, korang kena datang cepat. Tadi nak buat apa? Saya nak tolong dia boleh tak bagi. Jangan marahkan saya. Okay bye. Jumpa esok. Okay, Rabu Khamis kita orang cuti. Buka balik hari Jumaat. Okay. Bye. Assalamualaikum. Adik. Yalah esok ada. Rabu Khamis cuti. Esok last Selasa. Esok betul Rabu Khamis cuti. Jumaat buka balik. Okay. Sampai dah tak boleh nak buat vlog dah. Ni baru free sikit. Tadi dah kena serbu. Yang ni tolong rana. Hujan kesian. Tunggulah dulu mak. So korang tengok aku sampai tak sempat nak buat vlog dek. Tinggal lagi apa? 27 bekas lagi. Tinggal 27 bekas lagi. Mak akan sampai lagi 20 bekas lagi. Buka-buka je dah kena serbu dah guys. Baru setengah jam je buka ni. So kalau korang nak macam biasalah. Okay, siapa cepat dia dapat dah. Dah tak ada ni dah. Dah cukup dah rana dah. Dah banyak tempat dah rana dah. So kalau korang nak, korang cepat betul-betul. Kalau korang tanya lagi sekali tu. Nampak tak tu? Hero Sungai Besi. Balai Bomba Sungai Besi. Berdekatan dengan Balai Bomba. Okay, kalau Hero kan seberang jalan. Kita orang kat seberang jalan dia. Nampak tak? Wah, elok. Wah, senyum sikit. Ayang, masuk. So cepatlah guys. Dah tak banyak dah. Kejap lagi Ayu nak pergi ambil lagi 20 bekas lagi mak tengah kukus. Lagi fresh. Kita masak fresh tau. Kita buat memang fresh daripada ladang gitu. So cepat guys. Hero. Cepat tak banyak dah guys. Alhamdulillah
laju juga hari ni. Syukur Alhamdulillah. So cepat korang dekat pekan Sungai Bersih.